Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Hari ini saya akan bawa tuan-tuan ke Bali ya. Dan kita akan berlega-lega di sekitar Lempuyang Temple. So Lempuyang Temple ni, kalau tuan-tuan lihat di sini, dia terletak di Gunung Lempuyang. Okay. And kita akan bawa pesawat warps. Oops, sorry. Kita akan terbang daripada sini. Okay. Alright, let's start. So ini bahagian timur Bali saya rasa. Okey, dia adalah kuil yang terletak di lereng Gunung Lempuyang di Karangasem, Bali. Ya, salah sebuah kuil yang sangat dihormati lah oleh penduduk Hindu, penduduk beragama Hindu di Bali. Seperti kita tahu, Bali ni majoriti adalah Hindu. Okey, saya bawa warps ni sebab dia paling stable sekali antara semua helikopter yang saya ada. Okey, itu dia, kita dah nampak Lempuyang. Right, speed kita 100. Kita cuba speed kita tak mau lebih daripada 100. Okey tuan-tuan, helikopter warps ni Navy kita pernah pakai ya. Ada 12 buah dulu sewaktu unit udara Navy ni ditubuhkan. Okey, so kita tak nak cerita pasal Navy. Okey, kita akan lihat Lempuyang. Alright, tuan-tuan boleh nampak dia punya seni bina Hindu di situ. Okey. Oh, and slow down. Kita akan cuba hover dan kalau boleh landing dekat depan pintu tu. Okey, kita circle dulu di area. Kita tengok, oh banyaknya. Alright, and we can slow down now. Okey, ada kawasan bukit dekat depan tu. Saya tak pasti berapa usia kuil Lempuyang. Mungkin sudah ribuan tahun. Okay, come on. Oh, saya rasa depan sana lebih menarik. Saya tak nak secocok dengan apa tu, candi punya, temple punya bumbung. Bocor heli. Okay, that's good. Tak boleh landing drastic. Hop, bam. Oh. Come on, up. Rupanya ada slope. Nyaris saya termasuk dalam temple. Hop. Cantik. Break. Come on. Oh, memang hampir tuan-tuan. Okay, let's shut down. Initial back. Battery off. Shut down. Flight and battery off. Off. Camera off. And what is this? Manual power switchguard. Off.
Alright, that's good. Throttle 0. Oh, okay tuan-tuan, kita dah tiba kaki temple. Alright, let's go out. Okay, shut down. Oh, okay. Okay tuan-tuan, this is the Lempuyang Temple. Okay, ada dua bahagian. Di bawah ni dan juga di bahagian atas. Okay, saya nak ambil gambar dia. Front view. Okay. Focus, take photo. Completed. Alright, continue flying. Alright, boleh tak kita panjat temple? Ramai orang ambil gambar di sini. Tujuan kita just nak melihat budaya lain lah di sini. Oh, boleh panjat tuan-tuan. Oh, boleh panjat lagi. Okey. Ada yang mengatakan bahawa dulu-dulu di Indonesia semuanya Hindu, ada Buddha dan Hindu, tapi selepas kedatangan Islam, sebahagian daripada mereka ni berhijrah ke Pulau Bali. Oh, ya ada naga. Ni naga ni. Okey. Alright. Boleh tak kita naik atas ni? Oh, tak boleh. Okey, mari kita perhatikan apa gunung apa dekat depan tu. Okey, kita tengok dekat sini. Wow. And gunung. Okey, tak pasti gunung apa. Dan cuba kita buka maps dan kita lihat. Saya rasa itu adalah lahangan mungkin. Okey, tak begitu jelas. Ataupun mungkin di sebelah kiri. Ya, saya dah dapat lihat gunung apa. Gunung Agung nama dia. Alright. Mount Agung, Bali. Okey, tuan-tuan. Sana nanti kita akan terbang di atas tu. Okey. Alright. Sekian saja lautan kita ke Lempuyang Temple. Right. Of this thing. Lempuyang Temple. Dan kita boleh go back to our chopper. Okay. And then we can take off. And let go. Tak perlu. Okay, tuan-tuan. The blade is standing now. Check the RPM. Tuan-tuan boleh nampak rotor RPM increasing now. Perjalanan kita sekarang penerbangan baru 9 minit. Alright. Okay. Alright. That is Lempuyang Temple.
tuan-tuan. Kita akan tinggalkan Lempuyang Temple. Let's circle this area. Okay, kita akan cari destinasi berikutnya. Mungkin kita akan pergi ke Gunung Agung dan melihat sejarah apa Gunung Agung ini. Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan, bye-bye.